kita turn on signal jammer nak tengok macam mana apa yang berlaku. Alright, so sekarang ni kita buat POT, Proof of Test. Kita letakkan kita punya Secure Guard Smart Card Tracker ni di luar kenderaan. Kita nak tengok sama ada signal jammer kat dalam boleh tak masih jam locator di luar kenderaan kita. Okey, sekarang ni kita test kita punya Secure Guard ataupun locator ni dekat luar. Okey, so nampaknya masih aktif lagi ya sekarang ni. Kita try bunyikan. Okey, nampak dia masih berhubung . So kejap lagi kita turn on signal jammer nak tengok macam mana apa yang berlaku . So sekarang ni 1, 2, 3. Okey, so kita nampak dia dah kembali aktif . So mungkin untuk nak off ataupun nak jam Secure Guard dekat luar kenderaan ni perlukan sedikit masa yang lama, tapi masih boleh jam. Alright, so kita dah test tadi, kita letakkan Secure Guard kita di luar kenderaan ataupun locator ni dan kita nampak signal jammer masih boleh jam locator ataupun Secure Guard ni kat luar kenderaan. Cuma perlukan masa yang agak sedikit lama lah. Alright, itu saja kita punya testing pada hari ni. Okay, terima kasih. Kita turn on signal jammer nak tengok macam mana apa yang berlaku . So sekarang ni 1, 2, 3. Okey, so kita nampak dia dah kembali aktif . So mungkin untuk nak off ataupun nak jam Secure Guard dekat luar kenderaan ni perlukan sedikit masa yang lama, tapi masih boleh jam. Alright, so kita dah test tadi, kita letakkan Secure Guard kita di luar kenderaan ataupun locator ni dan kita nampak signal jammer masih boleh jam locator ataupun Secure Guard ni kat luar kenderaan. Cuma perlukan masa yang agak sedikit lama lah. Alright, itu saja kita punya testing pada hari ni. Okay, terima kasih.